Sifat 20 yang na takluk. Sifat 20 yang na takluk. Nyan judul kitab menanya. Soal. Sifat 20 padumboh yang na takluk. Berarti sifat 20 boh. Kemudian. Jawab 6 boh sifat. Jadi dalam 20 boh sifatnya yang na takluk 6 boh sagai. Puk belah tu hana. Kemudian jawapan tak cok tu. Jawab. Kudrah irada. Sama basar. Ilmu kalam. Nyan ben kalam. Ilmu. Makni, makna sifat makni. Jadi yang nak takluk sifat mak. Sifat makni. Sifat makni di batai tapu apa sifat takluk nyan tak cok. Sifat makni nyan tak tubit tabu pak takluk. Berarti hayatnya hanya sifat Sebagai syarat untuk sifat makni. Untuk sifat makni. Tapi gih nak takluk. Thì còn được dung là đã khơi mà đã hay là đã lúc cả năm. Menyanjur sifat makni di jobo. Pun bagi put le. Nyong untuk mendetil surahnya. Sifat 20 bagi put. 1 nafsiyah. 2 talbiyah. 3 ma'ani. Put maknawiyah. Kah? 1 nafsiyah. Sabo wujud. Wujud dan takluk. Ana, putubiyah nafsiyah puduk thago dia. Kedua kun talbiyah. 5 kidam, baqa, mukhalafatul wadi, qiyamul nafsi, wahdaniyah. Nak takluk? Hana, puduk thago talbiyah. Kulhe ma'ani. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Angkanya dah cok, matungku yang tujuh terakhir. Kadirun, muridun, alimun, hayyun, tami'un, basirum, takalim. Yang sifat manawi, yang puduk thago. Yang tak cok sifat ma'ah, putubiyat sifat ma'ani puduk thago, yang tak hitung. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 kan? Putubiyat saboh dalam 7. Hayat. Tato tu kudrah, iradah. Sama, basar. Ilmu, kalam. Kating hayat. Hayat cuma syarat bagi sifat nambahnya. Apabila hayat hana atran nambahnya hana pak hidup. Sifat 20 bagi put le. Berat jemput bawah kelompok. Nafsiyah. Sabar wujud. Talbiyah 5. Kidam, baqa, mukhalafatul hadis, qiyamul nafsi, raniyah. Ni thang cerai ulih di orang. Kata yang lu. Kata yang lu. Nafsiyah ta? Wujud. Sabar je tok hana lain. Sabar tok. Nak talbiyah 5. Kidam, baqa, mukhalafatuhu, qiyamuhu, wahdaniyah. Kanam. Tamathar 5 6 kan? Nyan duduk thago. Nyan hana takluk. Nyan hana takluk. Putamang sifat terakhir. Maknawiyah tu jobo. Maknawiyah. Kadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakal. Nyan hana Pati mano. Sifat nafsiyah sabo tulis ha. Tak du sabo. Sifat Tak wujud. wujud sabo ka sabo le, ka sabo ka sa. Talbiyah 5. Tambah 5. Tak. Berarti kerja. 6. Sifat maknawiyah tu 6 tambah 7. Leblah. Leblah. Sifat makni berapa? 7. Yang nak takluk 6. 6 thuột yang 6 thuột nhân takluk. Putra tinggal hai? Leblah dah masa? 12 bohnya hana takluk. Nambah sifat makni takluk. Sifat 20 kipu le. Sifat 20 kipu buat apa le? Nafsiyah? Ka tulis ah. Tulis beria. Coba. Sifat talbiyah? 5. Tulis 5. Tambah 5? 6. Sifat maknawiyah? 7. Kadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, takalim. Tambah hatra namuno. Leblah aja. 6 tambah 7. Leblah. Tambah sifat makni. Cikun sifat makni. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar,
Dalam 7 bohnya tasud nambah. Puduk samping nambah. Cok hayat puduk belah belah. Atrah anak tak leu. Leher belah tak masa. Peut belahnya anak tak leu. Belah bagi? Peut. Si peut 20 bagi peut. Baiklah bagi di bang siapa? Kah? Putra pun. Nafsiyah wujud. Nafsiyah sabar wujud. Wujud berita. Peut 20 bagi peut. Yang pun nafsiyah. Pun nafsiyah. Nafsiyah sah? Sabo. Wujud. Hitung ju talbiyah 5 boh ju. Malimang atuk ya biasa ju. Kidam bakam. Wujud kidam bakam mukhalafatuhu qiyamuhu wadani. Padit. 6 karena karuh 4 sabuh yo. Tambah 7 ju. Kuju kadiron pun yo. Kadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, takal. Kalau belah. Tinggal 7 tu. Tipu mani sebenarnya kau 7. Suat sabuh. Hayat. Tinggal 6 dia tak leu. Yang peut belah tengah na. Tikan pula. Putra peut belah anak tak leu. Kalau dia hitung. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdani. Ya. Kadirun muridun alimun hayyun tamiun basirun mutakallimun tamah hayat sabuh. Putra tinggal 6. Kudrah iradah sama basar ilmu kalam. Jelas. Kudrah iradah sama basar ilmu kalam. Amho. Ka-nya nambah ju. Soal kudrah iradah ho gepu tak leu. Jawab gepu tak leu bak memberi bekas. Soal pua-pua memberi bekas. Jawab bandu mungkin. Soal tah mungkin. Tah bandu mungkin. Jawab mungkin maujud. Mungkin madum. Mungkin sayujad. Mungkin fi ilmillahi annahu lam yujad. Kudrah iradah ho tak leu. Tak leu bak mandu mum. Mungkin. Padi bawah mungkin. Peut, tah peut. Mungkin maujud. Mungkin madum. Mungkin sayujad. Mungkin alimawahu annahu lam yujad. Dah ulang surah yang kedua minggu likut. Ya. Kulang ber? Kadang tua tu. Soal. Paduk boh si peut yang harus bak Tuhan. Jawab tabah si peut. Tah tabah. Gepejit mandu mungkin. Tah mungkin. Satu. Mungkin maujud. Mungkin madum. Mungkin sayujad. Mungkin alimawahu annahu la yujad. Soal. Tah mithil mungkin maujud. Lagi alam yang na di mata jinu. Langit, bumi dan getanyo mandum. 2. Mungkin makdum. Mungkin yang hana di mata jinu. Lagi contoh Nabi Adam dan Nabi getanyo dan nek getanyo yang ka hanali. Gele mungkin tayujat. Tah mithil mungkin tayujat. Lagi bangkit dalam kubur dan hisab. Kepul. Tah mungkin mithil alimam wahu anahu la yujad. Lagi iman Abu Jahal dan tutung laut. Ataupun gajah seribai gading, lubeng seribai mata, gebuh sertuh kreaki, 2000 ule, gebuh sayup ipau langit. Nyan mungkin Allah Ta'ala. Paduk macam buat yang harus buat Tuhan. 8 macam. Ijad, i'dam, nepuna nepu, tahliq, tarzik, nepu jid, nepu rezeki, ihya, nepu dep, iman, nepu mati, idlal, nepu sesat, ihda, nepu tunjuk, buat hadarat po kita nyo. Kudrah iradah ho gepu ta'lu. Padi boh kan? Padi 3 ke 2 kan? Kudrah iradah ho gepu ta'lu. Kudrah iradah 2. Sama basar peut. Ilmu kalam 6. Soal. Pua-pua memberi bekas. Jawab bandum yang mungkin. Buat Tuhan nak memberi bekas? Memberi kan? Angka. Apui buat tahu pemberi bekas? Buat Allah. Buat Allah. Apui mungkin wujud? Apui bisa memberi bekas dengan tipu yang dengan tabiat yang nak baji? Apui. Apui untuk diri Roy. Apui bisakah memberi bekas untuk diri Roy sendiri? Buat tahu beri bekas? Kau betul kan? Memberi bekas kan? 4 kata tu. Pua-pua memberi bekas. Bandum yang mungkin. Buat tahu beri bekas? Buat kudrah Tuhan. Macam mungkin maujud kalau kena contoh likut awal ke buah contoh. Mungkin makdum kalau kena contoh likut. Mungkin sayujat kena contoh likut. Mungkin
alimahu annahu lam yujad karena contoh ikut. Matungku contoh ikut buat kata. Tah mithil mungkin mawjud karena ikut contoh ji alam yang ada di masa jino. Mungkin majum lagi ajak Nabi Danyo dan Nabi Adam. Dan nek Danyo yang kanali kan ikut. Yang nama pun tu ikut lah. Mungkin saya hujat pada kiamat bangkit dalam kubur hisab. Soal. Tamak basar ha gepu takluk. Jawab gepu takluk ba inkishaf. Inkishaf. Sama basar gupu tangle ba ingkisah. Pupu inkishaf. Jawab bandum yang mewujud. Berarti tamak basar takluk ba mau. Di samping takluk ba mewujud, takluk gepunan takluk inkishaf. Ya benar. Nanti ingkisah tangle. Kawan, tamak basar takluk ba mewujud. Gepunan takluk inkishaf. Takluk ba mewujud. Inkishaf. Soal tah bandung mewujud. Jawab mewujud hadis, mewujud kadim. Maju hadis kiban. Boleh. Sama basar. Ha gepu takluk. Gepu takluk ba inkishaf. Pupu inkishaf. Pupu bet perempuan tu. Bandung yang mewujud. Bandung yang mewujud. Tah bandung mewujud. Mewujud hadis, mewujud kadim. Sama basar takluk ba mewujud. Gepunan takluk inkishaf. Putra arti inkishaf terbuka. Dulu. Nyo mewujud hadis, mewujud kadim. Nyo. Hadis. Tadi mana ada dia? Kau yang tu ni. Kau yang surah ni. Tamak basar ile. Takluk ba mewujud. Mewujud bagi dua. Mewujud hadis. Mewujud hadis. Gepunan takluk Ingkisah. Inkishafnya Terbuka. Terbuka. Ada. Porti sama. Sama mendengar. Mutahik. Tuli. Basar artinya meli. Mutahil bu. Bet sama sendiri yang porti gor-gor bu kena. Gor-gor kan sama sendiri yang porti kan. Sama mendengar. Basar meli. Bakso. Buh ba Allah, buh ba manusia. Menyembah manusia nak punjung na mata ba Allah terbalik daripada demikian kan yo. Kampung nan. Tamak basar takluk ba mewujud. Bukan mungkin. Mewujud bagi dua. Mewujud hadis, mewujud ka? Gepunan takluk Aina apa? Inkishaf nan du bahasa Aceh. Bahasa Aceh, punya bahasa Arab terbuka. Punya bahasa Arab inkishaf nan bahasa Arab inkishaf inkashafa yang kashifu inkishaf yang tasrih. Terbuka. Bahasa Aceh du. Bahasa Indonesia terbuka. Mewujudnya sesuatu yang nampak. Hadisnya berubah-ubah. Ya. Kadim tidak berubah. Inkishaf terbuka. Duh ni dengar, duh ni kata. Yang terbuka. Terbuka bahasa Indonesia. Inkishaf bahasa Arab. Duh bahasa Aceh. Duh ni dengar, duh ni kata. Mewujudnya sesuatu yang nampak. Gekalan nampak ke duh? Munan. Mewujudnya sesuatu yang nampak. Sesuatu yang nampak kalian, nampak mendengar. Pak tahu? Pak Allah Taala. Dasar mula sama basar. Tamak dengar oleh Allah, basar dengar oleh Allah. Hana pada mubeo pi. Gekun inkishaf. Terbuka Pak Allah. Hana pada sama sekali. Bohdra nemu tu lampu ide. Bohdra nuluk yub tanah yang ketujuh. Allah tetap dengar tu drone. Tetap keadaan drone. Berarti Allah apa? Apa dah? Nyamban sama Tuhan. Sama tanya. Sebahagian mewujud du. Sebahagian mewujud kan? Kak pura. Lok mata long du kan? Long du kalau kak pura. Kak pura dengan long. Du kan? Kak. Oh long dengan kan? Du. Kak sebahagian mewujud du. Mewujud noh.
Kata hijab di pilung. Le Allah Taala walaupun lo kutuk tepi, long dia kala walaupun tutup. Ya tu. Di bang apa? ให้คนถึง Du le. Ni uju le na pun, uju le lo. Kak ramah. Lo du. ดื้อ Hmm. อันนั้นดื้อเลย Pati dah yang duduk long pak. Tebagian tu tutup. Ni kon dulu. Nampak dulu. Tutup. Enak dulu orang lu. อันดื้อเลย Kan dulu kat tertutup. Pati igi cah dah ni empat enak dulu. Igi cah nyo tertutup. Le Allah Taala walaupun tahun walaupun hana tetap dia kada klik tanya. Batai tam dan seput buta dia kada. Ulai drone kada tutup jilbab. Kini tu jilbab untuk orang nak drone. Ni apakah nak orang nak? hijab Hijab terdinding oleh jilbab drone. Bukan hijab Arab.